Ya. Raika kenapa nangis? Kenapa nangis sayang? Kenapa Raika bangun waktu Mama tak ada? Ya, Mama tengah masak. Mama tengah bawa breakfast. Nanti Raika kan nak makan, nak bawa bento pergi sekolah. Tak nak pergi sekolah, nak main dekat rumah. Ha? Hah? Hana? Ya? Hana, tempoh habis. Okey. Cepat. Okey. Jom. Jom. Okey. Okey. Cepat. Tak nak pergi sekolah, tak nak pergi sekolah, tak nak pergi sekolah, tak nak pergi sekolah, tak nak pergi sekolah. Nurin, Hana! Tempoh! Jangan pijak benda ni. Jangan pijak. Bang? Lambat. Oh, dah siap dah, Bud. Ambil ke meja, bang. Suruh gosok semalam tu. Ha? Lupa lagi nak masuk? Ya Allah, Ana. Semalam Abang dah pesan dah. Gosok baju tu. Abang ni jumpa klien. Bila suami pesan tu, ingat. Letak dalam kepala. Bila cakap imam sendiri pun tak nak dengar. Macam mana nak bau syurga, Hana? Hana banyak kerja. Yalah, Hana seorang je lah banyak kerja kat dalam rumah ni. Hana je lah yang sibuk. Sampai lupa tanggungjawab untuk suami, lupa tanggungjawab untuk anak. Ha? Hana 8 tahun, Hana. Bukannya 8 hari, bukannya 8 bulan. Takkan benda yang hari-hari buat pun boleh lupa. Tak ada pula kemeja tu dekat sini. Tak ada. Allah, kat situ ke, bang? Astaghfirullahaladzim. Pula ni. Kan? Okey. Aduh. Hai, main phone lagi? Sudah-sudahlah main phone tu. Uruskan Raikal tu. Hana, tak ni dah jumpa dah kemeja ni? Tak payah. Lambat sangat. Nampak pakai yang ni je. Basuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Ana tengok ni. Dia tak nak. Dia aje. Makan. Kenapa tak nak makan ni? Ha? Sama je. Abang dengan Mama suap. I'm back! I'm Mr. Lion! Hello! Wow! Makan apa tu? Raikal, can I hear you roar? Oh no! Tak kuatlah dia roar. Sebab apa? Sebab dia tak makan. Okey, kalau nak jadi strong, kita kena makan. Sedap. Sedap. Okay, now let's try again. Kita roar lagi sekali, okay? Roar! Louder! Roar! Good job. So, lepas ni kena makan, okay? Baru jadi strong. Good boy. That's it. Simple je. Dah, abang guna ni. Topeng lion ni. Mana ni abang beli dulu. Remember? Dia suka sangat. Anak dia buat kerja. Tolong eh.
Bang. Kak, duduk. Macam mana akak masuk? Pasal apa aku tak boleh masuk pula? Ni kunci aku kan? Assalamualaikum, sister. Morning. Kau awal pula sampai hari ni? Oh, let me guess. Tahu dah. Ini mesti si Zuriah, ipar aku yang beracun. Kacau hidup kau lagi, Waalaikumsalam. Hai, morning. Sorry lah, aku tahu kau tak suka aku cakap macam ni. But kau sedar tak yang kau tu mangsa buli? Diorang tu layan kau macam orang gaji je. Aku memang tak suka tengok dia layan kau macam ni. Sakit hati. Kau tak boleh ke speak up sikit ke lawan ke? Masalah kau tak tahu kakak ipar aku tu macam mana kan? Dia kalau buka je mulut, ibarat macam peluru tau keluar dari mulut dia. Faham. Your matcha. Your favourite. Thank you. Hana penatlah. Hana buat revise proposal, masak, buat itu ini. Penat. Isteri ni apa kau ni? Kalau macam ni perangai kau, tak guna solat tahajud tiap malam. Kalau imam kau sendiri minta pun tak boleh nak bagi. Ingat sikit, Ana. Kalau suami kau tidur dalam keadaan marah, isteri yang dilaknat malaikat sampai subuh. Bang. Bang. Abang. I'm sorry. Ana tak patut tolak abang. Tak apa. Jom. Ni dah confirm ke ni harga ni? Dah confirm lah tu. Pasal kawan abang yang buat tu harga tu semua tu. Betul lah tu. Dik Wan, harga dah ada kan? Kak Ju ingat nak cat sebab cat pun dah faded. Lepas tu nak turap tanah dekat-dekat dengan kubur tu. Sebab apa tahu? Kalau hujan, kelebong habis kat situ. Kenapa tak guna batu je? At least batu lagi jimat. Dan tak adalah isu-isu macam apa faded semua tu. Tak payah masuk campur lah. Ni, hampir berambut ke dapur. Ni masalah keluarga kami. Hana isteri Zakwan, bukan keluarga ke? Allahu, nak drama pula kat sini. Aku di tengah borak dengan adik aku. Pasal kubur arwah mak dengan abah kami. Abang Saleh, boleh pula duduk sini? Abang Saleh ni, dia lelaki. Hang tu betina. Dah pergi masuk buat kerja dapur, hang? Oh, macam tu? Sibuk nak minta Okey. hak kami pula. Macam tu ke? Kak Ju, lain kali kalau rasa kita bukan keluarga, Kak Ju nanti jangan ambil handbag Hana Curi handbag Hana. Jangan sebab kita kan bukan keluarga. Hang cerita apa ni pasal handbag pula ni? Betul lah. Kak Ju ambil handbag Hana kan? Handbag tu Zakwan yang bagi first anniversary. Hang nak tuduh aku? Betul kan? Ini bukan first time dia buat macam ni. Dah banyak dah beg dia ambil sebenarnya. Dewan, ni ajar sikit bini hang ni. Kurang ajar sangat. Tuduh-tuduh aku. Tak ada bukti. Dengar sekali. Dia bukan pertama kali satu hal. Lepas tu, tak payah bukti. Dia dah post dah pun dekat media sosial dia. Dia post-posting dengan beg Hana. Hana, sudahlah. Benda kecil je pun, jangan nak besar-besarkan. Ini bukan benda kecil, ya? Benda dah jadi besar. Dia ada kunci rumah, dia boleh masuk suka hati. Sekarang ni sesuka hati dia pula ambil barang-barang Hana. Mana boleh? Rumah tu rumah adik aku.
Apa dia? Kita datang ni nak ziarah kan? Bukannya bertekak macam ni. Minta maaf sekarang. Dengar cakap Zakwan. Hang tu, dia tu imam hang. Macam ni Hana ni memang langsung tak ada siapa nak dengar kata-kata Hana ke? Langsung Hana ni tak boleh nak terima sedikit hormat ke dalam keluarga ni? Hei, halo. Halo. Hang tu adik. Ni, sedap diri sikit. Jangan nak berangan. Baik. Hana. Hana, sudah. Minta maaf sekarang. No! Nurin Hana. Sekarang. Tegak ni. Kan aku cakap dah, 2 hari bagi masa dekat aku akan settlekan semua. Apa masalah korang ni? Ha? Macam tak percaya langsung dengan aku. Aku cakap aku bayarlah. Anak. Cakap je lah. Abang faham perasaan Ana. Yelah, Ana tidur seorang-seorang mesti rasa sunyi kan? Suami pula sibuk cari kerja. Masa tidur mesti Ana rasa macam nak peluk seseorang tapi tak ada orang. Abang faham benda tu. Abang ada, Ana. Alah tu macam aku. Apa ni? Waalaikumsalam. Wah, tak tidur. Oh. Pintu terbuka. Oh, ini dia suami idaman ni. Hari Minggu pun bekerja, cari rezeki untuk keluarga. Bolehlah bang, seadanya je. Kalau dah klien minta meeting, jumpa, bincang pasal kes. Hana nak balik. Hana nak balik. Pukul berapa dah ni? Raika mana? Raika tidur tapi Hana nak balik. Tolong please. Takkan nak kejut Raika. Kesian budak tu. Tidur sini je. Wah, apa dah? Dah lewat dah. Tidur je lah sini. Kita tidur lah. Jom tidur. Abang, tak apa. Hana boleh kejut Raika kejap je. Kita balik je malam ni. Kesian budak tu. Ha? Kesian dia. Tak apa. Budak ni kita kejut je. Tak apa. Balik malam ni. Please. Balik malam ni. Please. Nak balik. Menekan-nekan lah dia ni. Kenapa tak selesa sangat ke duduk kat sini? Ha? Badan nak gatal-gatal, allergic? Tak ada kan? Okey je kan? Kenapa saya tadi telefon tak angkat? Tadi baru bagi tahu. Orang jumpa klien lah. Lewat malam pun ada meeting. Tak nak buat macam mana? Awak jangan nak syak dengan bukan-bukan Hana tanya je lah bang. Sekarang dah dapat jawapan tak? Dapat? Raika sayang. Raika jangan macam ni tahu. Jangan teriak. Doktor injek lagi. Diam. Ya Allah. Ni, Mama sibuk. Tak payah kacau Mama. Kita tunggu Abah dah. Raika. Raika, kita tunggu Abah tau. Kita tunggu Abah. Abah nak sampai dah. Abah dah nak sampai dah. Okey. Okey. You. Ada nak kena masuk dalam. Kak Ju pun dah call banyak kali dah tu. So, you boleh terus gerak Zakwan, please, you stay dengan I 5 minit je. I nak you dengan I kejap je. Lagipun, anak you dah dekat dalam kan. So, I rasa dia okey je. Why not you stay dengan I sekejap? Sayang. You tahu kan? I kalau dah mula, tak ada maknanya 5 minit. Ini tukar kalau aku. Ya, Hamil. Okey, ya. Hamil dah. Relax. Okey. Alright, aku gerak dulu nah. Okey, bye. Ya. Okey. Woi, tak nampak ke? Ya Allah, kenapa pula ni? Kena ke? Ha? Aduh. Nak kira macam mana ni? Sorry, adik. Akak sebenarnya tak cepat. Adik. Akak minta maaf sangat tapi akak memang nak cepat. Akak bagi cash ya. Akak tak boleh naik. Ya Allah.
Tak. Tak. Wah, wanita berkerjaya baru sampai. Punya sibuk kerja sampai tak peduli anaknya sudah sekolah mampus. Jangan cakap macam itulah. Tadi beg Hana kena ragut, Kak. Tolong. Oh, ya ke? Patutlah. So, maknanya duit tu lebih penting lah daripada anak. Yalah, handbag pula ribu-riban. Takkanlah tidak kan? Hana tadi pergi buat report. Tolonglah, faham. So, maknanya benda tu lebih penting daripada anak hang ni. Budak tu sampai meraung, melolong ku yang serabut ya tak? Hang tu memang tak layak jadi mak. Kau sibuk sangat dengan kerja kau, dengan beg kau. Budak ni baru nak berehat ke tak? Dah habis sibuk dengan kerja. Sibuk. Oh, tu. Aku tiada yang terindah saat ku hampar kasih sepenuh jiwa, segala padamu tetap aku terima, walau tertangguh bahagia kita. Konten semua dalam ni, Encik nak bayar tunai atau kredit card? Allah. Debit boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Boleh sih. Debit Allah. Boleh aku. Wah. Anak baru keluar emergency tau. Awak boleh duduk dekat sini buat kerja? Memang betul lah tak ada hati perut. Orang time kerja. Awak tu sibuk mengolah. Pergi jumpa mak lah, melawat mak lah, itulah, inilah. Patutlah kerja tak siap. Tadi saya dah nak masuk jumpa. Tapi Kak Jo tak bagi saya jumpa Raikal. Dan ni tadi Encik Sufian ni teks non-stop. Dia nak suruh saya siapkan kerja. Cik Supian. Kalau sayang anak, bayar. Hana tadi baru kena ragut, bang. Kena ragut? Bila? Kat mana? Pukul berapa? Tak tahu pun. Kenapa bodoh sangat sampai kena ragut? Lalai, leka, cuai. Sibuk sangat dengan kerja. Abang ni dah jalankan tanggungjawab abang jaga Raikal. Hana, bayar bil. Macam mana nak bayar fikir sendiri. Otak ada kan? Dan kini kesabaranku bagai teruji setelah kesetiaanku tak kau peduli. Tinggallah rasa lelahku tangguh sendiri, menyinta namun tidak dihargai. Halo? Hana, ya Allah. Kau tak susahnya aku nak call kau hari ni. Raikal macam mana? Kau okey tak? Yeah, everything's fine. Okay. Aku pun okay, dia okay. Dah tak apa sekarang ni, kau settlekan apa yang patut. Hal kat ofis ni biar aku je yang buat. You know what? Tadi aku punya beg kena ragut. Habis tu, handphone kau okey? Ni, so sekarang ni kau dah sampai hospital belum? Kau okey tak? Kaki tangan kau ada luka ke apa? Aku okay. Cuma itulah. Dompet, dokumen semua dah tak ada kan. I need money to pay the hospital bill. Berapa? Aku transfer terus. Kau kalau ada apa-apa, call aku terus. Faham? Okay, thank you. I'm sorry, thank you so much. Dah tak payahlah kau nak menangis. Aku okey je lah. Ni bagi aku nombor kau sekarang. Okay. Thank you. Walau tertangguh bahagia kita. Itu
semuanya telah ku gagahi demi kita, mengharapkan kisah. Patutnya Mama jaga je Raika. Dan Mama tak ada. I'm so sorry. I'm not a good mom for you. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm sorry. Cik, saya minta maaf. Boleh tak kalau Ali kereta sikit sebab saya nak masuk tak lepas.